Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Saya Izzat Kamarudin. Hari ini merupakan episod yang kelima. Bersama dengan saya juga. Saya Faiz. Nama penuh Ahmad Faizuddin. Nama yang dikenali Faiz Ahmad. So, ini merupakan episod postmortem kepada PRN Johor. Dan mungkin saya rasa kawan saya, Faiz, ada banyak perkara yang nak diperkatakan sebelum kita nak pergi ke topik-topik seterusnya. Apa Faiz sebenarnya? Pertama, saya jujur straight to the point. Saya terima teguran. Saya baca kat paper, AMK mengkritik lah. So, saya terima maklum dan saya ambil positif. Muhasabah, saya minta maaf kalau saya menjadi punca kekalahan PRN di Johor. Dan kita belajar dari kesilapan lah, kan? Kita macam nak cakap dalam keadaan fasa macam ni, kita tak apalah, we do admit lah, kalau katalah kita sebagai pemain yang di lapangan, di social media, kita menjadi satu liability kepada parti, we do admit, dan kita pun kita tengok balik apa yang mungkin kesalahan yang sebelum ni kita buat. Kita rasa macam this shouldn't be post. Ini benda perkara yang kita tak perlu ceritakan. Dan kita sebenarnya dalam fasa sekarang ni bukan kita saja perlukan kritikan yang membina, tapi dalam masa yang sama we need support from all of you, jentera parti, pimpinan parti, untuk kita mengekalkan. Kita tak boleh nampak down. Tapi kita tak mengalah. Kita takkan mengalah. Cumanya kita, bila kritikan datang, kita ambil maklum, kita perbaiki. Saya nak katakan macam ni, saya nak mulakan lah. Kenapa saya suka mencabar, bukan suka mencabar berdebat. Saya terinspirasi dengan Mehdi Hasan. Mehdi Hasan ni seorang figura dekat US Western sana yang suka mengejar mereka-mereka yang pro Israel Zionis, berdebat dengan mereka untuk mematahkan hujah. Saya sentiasa menjadikan beliau sebagai role model saya. So saya nak repeat tapi saya terlupa. Saya tak boleh buat macam itulah. So saya faham, saya tarik cara tersebut, saya nak buat cara barulah. Continue dengan mungkin mendidik saja. So lepas ni kalau ada yang nak cabar debat pun saya rasa saya pun nak main game mereka lah. Saya tak nak terima. Tapi kalau mereka nak sangat bina momentum seramai mungkin, last kali saya akan accept. Dia bukan tentang takut, tentang kalau kita terlalu mencabar orang, saya menjadi backfired. So saya nak diam je sekarang, saya nak bercakap tentang knowledge saja. So tak apa, kalau siapa nak cabar debat, buatlah posting banyak-banyak, saya akan diam, tapi saya akan terima di hujung-hujung. Dia nak tanya Faiz sendiri kan, adakah kalau kita tengok pada 10 tahun lepas, bila mana momentum kita nak bina untuk membawa Datuk Seri Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia ni, at that time kita punya kekerapan perdebatan di peringkat session TV ni kerap. Dia berbeza, Zat. Zaman tu kita kurang media sosial. Kurang media sosial, cara pun berbeza berbanding sekarang lah. Kenapa saya nak debat sangat sebenarnya? Di depan saya kalau Zat tengok, penuh ni. Orang ingat saya ni bot T20 tau. Saya bukan bot T20. Saya faham apa yang saya cakap. Dan saya sedang sama belajar master dalam bidang geoekonomi. Apa yang saya sebutkan semua ada data dan fakta. Dan itulah saya nak berdebat. Saya nak datangkan seorang sebelah sana. Mungkin kita berhujah dengan baik. Sebenarnya manusia ni, kalau dalam media sosial nampak agresif gila bercakap dengan kita. Tapi kalau depan-depan dia akan baik. Betul. So saya rasakan itulah medium yang terbaik supaya audiens dia mendengar hujah saya, audiens saya mendengar hujah dia, fair and square. Habis kita salam, kita balik, sambung nak buat kerja lain. So itulah saya punya motif asal, tapi disebabkan mungkin AMK melihat itu satu benda yang terlalu agresif, tak sesuai, saya mohon maaf kepada AMK. Dan saya jugalah menjadikan saya punya video saya viral. 35 seat. Saya cerita sikit lah macam ni lah. Kita masuk pilihan raya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mestilah nak meyakinkan pengundi-pengundi kita. Kita nak memastikan seramai mungkin pengundi-pengundi kita untuk pulang mengundi, buang undi. Kalau katalah orang tanya saya, agak-agak berapa boleh menang? Kalau saya cakap, tak apa, kita hanya nak mengimbangi saja kerajaan negeri Johor. Kita hanya nak menjadi pembangkang yang boleh menilai. Jadi orang cakap apa, timbang tara kepada kerajaan negeri Johor. Tuan-tuan dan perempuan, rasanya orang nak balik ke? Mampus orang tak nak balik. Betul tak? Yalah. Sebab apa? Niat kita tidak ada niat betul-betul kita nak fight for it. So bila saya keluarkan kenyataan 35 kerusi atas dasar kita nak yakinkan kita boleh menang. Kalau kita masuk atas hanya tak nak hilang deposit, macam PAS lah. Macam PAS. Tak apalah, masing-masing punya perancangan. Okey. Cuma dekat sini kita tahu Pakatan Harapan merupakan coalition yang dominan di peringkat pusat. And kalau kita hanya meletakkan satu target yang kita tidak ada keinginan untuk mentadbir secara serius, nampak lemah lah.
nampak lemah. Okey. Dan contoh saya bagi contoh lah seperti bersama. Apa target dia? Tak nak hilang deposit. Akhirnya hilang deposit keseluruhan. Sebab apa? Kamu tidak meletakkan keseriusan di dalam bertanding. Bertanding mesti kena menang. Walaupun sekecil mana parti kamu, selemah apa pun jentera kamu, mesti target nak menang. Itu yang penting. Itu dalam soal ni lah, pasca tu lah. Saya berpendapat macam ni lah. Kita pemain di lapangan. Mungkin orang melihat kita ni pemain di lapangan media sosial. Media sosial adalah lapangan sebenar. Betul. Sebab dengan media sosial, dengan kita bercakap sekarang, beratus ribu malah jutaan tengok. Berbanding kita mungkin di lapangan di bawah. Yalah, ada angle yang kita perlu perbaiki. Tapi bila kita bermain sebagai pemain, macam main bola sepak, kita memang ada tendensi untuk membuat professional foul. Tak kad merah, professional foul je pun. Sebab akhirnya kita nak menangkan. Dan risikonya kalau kita kalah sebagai pemain, kita akan dikambing hitamkan lah. Mereka-mereka yang mungkin menjadi penonton sahaja, apa risiko mereka? Mungkin setakat tertelan kulit kuaci je lah. Kita ni risiko kita dihina, dimaki, dibaling. Tapi tak apa, kita terima risiko tersebut. Tak ada masalah pun. Kita ambil as a bigger person. Terima, ambil maklum dan perbaiki. InsyaAllah kami akan lebih baik lepas ni. Dan saya nak juga gunakan ruang yang ada ni. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada rakyat Johor kerana telah memberikan peluang dan ruang kepada saya dan Faiz untuk turun berkempen. Kita berkampung hampir 3 minggu di negeri Johor. Saya satu perkara ni dia agak sentimental sikit lah, because of apa tau. Kita turun padang, orang-orang di lapangan, orang-orang yang menyambut kita kan, dia macam excited ke apa. That's the thing yang buatkan saya rasa hilang penat saya. Saya bukan minta memang di-appreciate, diangkat, tidak. Tapi bila orang rasa apa sumbangan kita, apa yang peranan kita di lapangan itu memberikan impak, memberikan sedikit sebanyak bantuan kepada negeri Johor, itulah saya rasa macam happy lah. Happy tau. Masuk sikit. Kalau kamera boleh zoom. Ini Pak Cik ni PKR punya ahli jentera yang saya pun tak kenal. Tapi bila saya pergi tu, dia datang dan peluk saya macam seolah-olah saya anak beliau. Dan dia berterima kasih sebagainya. Saya kata, Pak Cik, nanti saya nak pergi makan rumah Pak Cik. Tapi saya terlupa nak ambil nombor dia. Kalaulah saya dapat cari dia, saya nak pergi makan rumah dia. Sebab dia meraihkan saya macam anak. Dan kenapa saya jadikan gambar saya dan beliau sebagai profile picture? Saya rasa calon-calon yang akan bertanding Negeri Sembilan pun perlu buat benda yang sama. Banyakkan bergambar dengan orang pengundi dan letaklah muka awak tu dekat profile picture mereka, awak tu sendiri. Sebab bayangkan kalau kita kan, kalau contoh kita bergambar dengan Ronaldo. Ronaldo letak muka kita yang berdabar berdua tu dekat profile picture. Apa perasaan kita? Sangat happy. Saya sangat menghargai Pak Cik kerana memeluk saya sebagai macam seorang anak dan saya balas dengan letak gambar saya dan beliau sebagai profile picture. So pada saya, politician perlu ada touch. Sentimental touch lah. Dia bukan tentang pemikiran. Dia ada 3 elemen saya tulis malam. Perut, hati dan pemikiran. Kita boleh, perut ni bantuan sosial, bagi beras, bagi bantuan sebagainya. Sosial lah, perasaan ni kita touch mereka. Kalau mereka panggil makan, pergi panggil makan. Kalau mereka ada kematian, pergi ziarah. Kalau ada kenduri, raikan. Kalau ada kejayaan anak-anak, bagi sedikit sumbangan. Itu tugas wakil rakyat sebenarnya. Betul. Dan pemikiran yang ni paling crucial. Kita nak kena lawan pemikiran yang pada saya mungkin doktrin yang 20 tahun. Bayangkan saya punya teori simple je. Kekalahan di PR Johor, kita akui kelemahan, tetapi apa yang saya nak simpulkan, 2 minggu berkempen versus 20 tahun doktrinisasi. Takkan mampu ditutup tak dengan 22 kempen. Dan kita pula dikambing hitamkan, tak apa, kita terima. Tapi kena ingat 20 tahun doktrinisasi inilah benda yang kita kena lawan. Yang ni kita kena cepat sebelum masuk PRU. Betul. Dan sebagai penutup postmortem kita daripada PRN Johor tu, macam saya cakap sekali lagi, kita nak ucapkan tahniah juga kepada Barisan Nasional kerana berjaya menang besar dengan bergaya. Kita mungkin bergengsi semasa kempen sahaja. Dah habis, teruskan yang baik, kita sokong dia. Dan kita harap satu je lah, apa yang kita harapkan bahawa kerajaan negeri Johor yang baru pun telah dibentuk, tugasan pun telah diberikan, Exco pun telah dilantik, Menteri Besar Johor pun juga telah mengangkat sumpah, dan saya harap bahawa kerajaan negeri Johor di bawah pimpinan Barisan Nasional, di bawah pimpinan Datuk Seri On Hafiz Ghazi dapat berkhidmat sebaiknya untuk rakyat negeri Johor. Dan kami akan tetap memantau. Sokong.
Yang baik sokong, Yes. memantau, kalau dia kurang kita akan kritik. Kritik secara baik. Kita kata tak memantau untuk kita, mungkin kritikan kami ni in the end akan memberikan impak kepada prestasi Check and balance Kerajaan Negeri Johor. Okay. So itu untuk kita punya segmen pertama. Kita akan pergi ke segmen seterusnya. Segmen kedua kita mulakan dengan PRN Negeri Sembilan, dan pada saya agak sedikit lah, hari ni bukan tak mengejutkan pun, dah boleh agak dah pun, cuma hari ni nampak ada mungkin spark sikit lah apabila pemuda MCA dia menyela Pakatan BN PAS. Apa komen Zat? Dia sebenarnya kita tengok sebenarnya ketidaksefahaman di antara MCA ni bila mana keberadaan PAS lah di dalam, kita tengok bermula daripada Muafakat Nasional. Beberapa perkara yang dibangkitkan oleh MCA terhadap gabungan ni lah. Dan kita nampak kemuncak dia pada penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional yang dianggap sebagai kerajaan Melayu Islam. Tapi dia bangkang oleh Wee Ka Siong. Dibangkang oleh Wee Ka Siong. Aku masuk sikit. Apa perasaan orang PAS apabila membaca statement Wee Ka Siong tu? Adakah dia tak merasakan itu satu statement yang merendahkan umat Islam Melayu? Takkan tak rasa apa-apa? Sebab soal gabungan, kita di side Pakatan Harapan, none of our coalition party pun yang mempertikaikan soal gabungan Kerajaan Melayu Islam. Kita tak pernah. Tetapi ianya dipertikaikan di dalam kalangan mereka sendiri. Kan? Dan sebenarnya MCA ni by record banyak perkara yang dia tidak bersetuju dalam soal Islam. Membantah. Contohlah kita tengok pada 2018, 2019 soal tulisan Jawi. Ya. Dibangkitkan oleh MCA melalui Dong Zong. Ini perkara yang kita perlu titik beratkan. Soal kalau betul PAS UMNO mengangkat Islam, itu tidak dicabar oleh kita daripada side Pakatan Harapan. Itu okey. As long as betul you nak bawa konsep Islam yang betul, Islam yang rahmatan lil alamin, kita okey with it. Tapi soal dia bila mana ada di dalam kalangan kamu yang mempertikaikan soal dasar-dasar Islam, bukan sahaja soal tulisan Jawi, peruntukan dasar tahfiz negara, peruntukan JAKIM, penerbitan Al-Quran. Yang disebarkan itu pun mereka marah tau. MCA marah, dan di kempen di PRN Johor pun mereka mempertikaikan tentang JAKIM. Babi, arak dan sebagainya. Dan yang terbaru, mereka ada buat macam, bukan podcast, apa namanya, dia buat TikTok live di kalangan pemuda MCA. Mereka menyerang polisi Kerajaan Negeri Sembilan yang mengharamkan meminum arak di kawasan terbuka. Pada saya pelik sekali kan Faiz. Bila one of the panel dia cakap apa tahu? Macam mana pelancong-pelancong kita di tepi pantai yang kita tahu ada pub and bar. Macam mana mau minum? Pelik juga, you tengok dekat mana sebenarnya. Sebab it's not Miami Beach, it's not the Batu Feringgi. Dia bukan Pulau Perhentian yang dipenuhi oleh pub and bar. Adakah soalan ni kepada mereka yang Melayu Islam yang menyokong sebelah sana, nak jadikan Port Dickson sebagai tempat yang seperti mana yang MCA tuntut? Yang tu soalan yang perlu dijawab. Yes. So pada saya, kita ada banyak isu yang mereka pemandu mabuk sebagainya. Kalau kita biarkan, pada saya bahaya ni. Pada saya, saya nak dengar pandangan mereka sebenarnya. Kalau boleh, memang kalau dapat datangkan ke sini, apa pandangan mungkin di sebelah sana yang Melayu lah. Sebab semalam 2 hari ni saya ada jumpa Ilham Center. Semua tahu kot saya ada post. Saya melihat, saya berdiskusi dengan beliau, dan selepas berdiskusi dengan beliau, saya dah nampak root problem pengundi pemikiran masyarakat kita. Dan saya nak buat satu eksperimen. 2 hari saya buat. Setiap 2 hari pertama, saya keep on reveal apa sahaja statement yang dibuat oleh MCA yang menyerang Melayu Islam. Satu. Hari kedua, saya buat lagi. Dan akhirnya, saya buat conclusion. Itu hanyalah eksperimen sosial saja. Sebab apa? Saya nak tengok, kalau saya serang MCA, siapa yang akan protect dan pertahankan? Yang mengejutkannya, yang mempertahankan kenyataan MCA yang seperti-seperti mempelekehkan Islam, menghina Islam. Siapa Izzat? Melayu Islam. MCA menyerang Islam dan Melayu. Yang mempertahankan MCA bukan Cina, Melayu Islam.
Itu satu hal. Bila kita dedahkan berkenaan dengan pertikaian yang dibangkitkan oleh MCA dalam beberapa perkara yang menyentuh hal ehwal Islam ini, macam Faiz cakap lah, bukan Faiz buat mungkin dekat ni lah. Ni lah dekat media sosial. Dekat media sosial juga. Macam saya pun, kita pun dah mula turun ke padang. Kita ada tim yang mendapatkan makluman apa semua, apa pandangan dekat kalangan. Betul, ada sebahagiannya di kalangan, bukan sebahagian lah, semua yang mempertahankan apa tindak tanduk MCA itu di kalangan orang Melayu Islam sendiri. Dan kita agak bila soal parti lain, agresif. Yeah. Why on MCA pertikaikan perkara-perkara yang crucial? Betul. Agak memeningkan. Even dalam kes hudud. Apa yang Wee Ka Siong pernah katakan? Wee Ka Siong antara individu yang paling kuat mengkritik soal hudud. Okay, saya baca Saya baru post pagi tadi. MCA tentang hudud tapi tak serang Parti Melayu Islam. Yang kita ni lah, saya tak nak sebut lah. Maksud MCA memang menentang hudud. Ni kenyataan daripada Tok Guru. MCA menentang hudud. Adakah awak merasakan bila MCA menentang hudud itu friendly kawan kita? Yang tu saya tak faham masyarakat ni. Mereka melihat satu parti ni macam seolah-olah syaitan lah. Saya pun tak faham. Kita berkempen jadi susah. Kita nak menyampaikan dasar, nak menyampaikan sebenarnya ekonomi Malaysia baik. Sebenarnya saya boleh tunjukkan satu persatu data dan sebagainya. Tapi blocking mind tu disebabkan oleh doktrin yang tu jahat. Yang kawan kita ni tak jahat. Walaupun sebenarnya kawan kita ni mulut lagi lancang. Mulut sebab lagi jahat. Dia kalau tanya saya lah Faizan, dia disebabkan disucikan dengan kenyataan satu je. MCA kawan kita. Yang itulah. Okey, kalau adakah disebabkan itulah mereka bermati-matian sekarang ni mempertahankan kenyataan MCA. So, dia akan back kepada kamu menuduh orang lain sebagai khadam, rupanya kamu yang khadam. Kamu khadam kepada MCA. Selepas dia membaruakan orang, khadamkan orang, melabelkan orang macam-macam. Tapi akhirnya hari ni satu persatu kenyataan yang dikeluarkan oleh MCA menyerang institusi Islam, menyerang institusi agama, yang mempertahankan kenyataan MCA itu ialah orang kalangan orang Melayu Islam sendiri. Bersungguh-sungguh. Bila dalam TikTok live saya kan, semalam Faizan saya buat kan, saya menceritakan sikit asal usul parti MCA itu sendiri. Saya menceritakan kronologi dia sedikit berdasarkan apa yang pernah diceritakan oleh Profesor Zahra. Yang seorang profesor yang menceritakan bagaimana terbentuknya parti MCA itu sendiri, di mana dalam sejarah kita dilenyapkan, tak diceritakan secara benar. Okey. Tapi macam saya cakap lah, macam Faiz juga cakap tadi lah, yang maki saya Melayu Islam. Orang Melayu Islam kita. Seolah-olah mereka mempertahankan komunis punya parti Komintang. Komintang. Yes. Komintang. This is the thing yang macam bila kita ceritakan, okay, you dah mind block. You dah mind block because mungkin dah disucikan dengan kenyataan macam saya cakap tadi, MCA kawan kita. Itu satu hal. And then perkara ni tak konsisten sama sekali. Kalau katalah, you nak labelkan ini sebagai parti itu, parti komunis, parti itu, hakikat dia, MCA ialah sebuah parti yang 100% berbangsa Cina. Parti yang lagi satu tu bercampur. Ada Islam, ada India, ada Cina, ada yang Sabah Sarawak. Bercampur. Betul. Tapi yang tu totally Chinese. Dan mereka sebenarnya, mereka banyak berkempen sesama mereka. Kita tak bagi dengar je. Kalau saya rasa kan, mungkin the best approach lepas ni kita hantar spy. Setiap kali mereka berkempen, duduk rakam. Dan untuk makluman jugalah, saya selain MCA yang saya nak sentuh, baru-baru ni gerakan telah mulakan kempen di Pilihan Raya Negeri Sembilan. Dalam video tersebut, Dominic Lau, Presiden kepada gerakan, mempertikaikan langkah Kerajaan Negeri Selangor menutup ladang babi. Apa alasan dia? Dia cakap disebabkan you tak memilih Perikatan Nasional, disebabkan you tak memilih parti selain Pakatan Harapan, impak ada kepada you bila mana ladang babi ditutup di Negeri Selangor. Maksudnya, adakah Melayu Islam sana bersetuju dengan Lau? Itu soalan dia. Yes. Jawab je. Kita tak nak kupas. Jawab je. Sebab dalam isu ladang babi ni, 3 parti sekarang ni yang mengangkat. Yang pertama, MCA. Kedua, gerakan. Ketiga, bersama. Okey. Betul tak? Okay. So saya nak tanya juga kepada orang Melayu Islam.
Hari ni kami Pakatan Harapan dilabel sebagai-bagai, tapi kami mengambil pendekatan untuk tutup ladang babi, untuk kita halang arak itu diminum secara terbuka di taman awam, di pantai awam. Kita Pakatan Harapan melalui Datuk Seri Ibrahim sebagai Perdana Menteri menerbitkan 1 juta naskah Al-Quran, disebarkan ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Kami yang dianggap sebagai yang liberal lah, apa segala macam label kepada kami, tapi parti-parti yang bersama dengan kamu ni yang menghina. Apa yang saya peliknya, kenapa kamu berdiam? Kenapa kamu tidak expose apa yang dipertikaikan ni? Kita padang tak sama rata lah. Kita berlawan dengan padang yang tak sama rata. Kita sebenarnya masuk dalam gelanggang dalam keadaan kita orang dah tutup mata, dah main blok. Kita bawa cerita-cerita yang baik ni pun tak sampai. So sebab itulah saya punya approach sekarang, pecahkan batu tu dulu. Sebab tu orang tanya saya lah, Faiz, kau punya konten ni dah tak macam dulu lah, kau asyik macam political. Dia bukan tentang political, dia tentang saya nak pecahkan batu tersebut. Kalau tidak, saya ceritalah banyak-banyak benda ni pun tak masuk. Akhirnya kau adalah kuda tunggangan, kau adalah itu, kau adalah ni. So pada saya itu bukan naratif yang baik untuk negara, sebab kita sedang bercakap tentang negara, bukan parti politik. Betul. So kita untuk segmen kali ni, kita akan tutupkan dengan cerita soal MCA, gerakan. Fikir-fikirkan sendiri sebagai orang Melayu Mungkin Islam. orang Melayu Islam boleh komen apa pendapat awak. Apa pandangan anda selepas kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh gerakan MCA dalam menghadapi pilihan raya Negeri Sembilan. Kita akan go for next segment untuk topik seterusnya. Kembali ke segmen ketiga, kita nak bercakap soal kenyataan yang diucapkan oleh Tok Mat Hassan, pengerusi perhubungan Timbalan Presiden UMNO Barisan Nasional, mengatakan bahawa beliau nak lanyak Tok Min di Linggi. Kita tahu Tok Min sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan banyak pencapaian signifikan, dan antaranya beliau telah memecahkan rekod pelaburan bagi Negeri Sembilan untuk dibandingkan dengan pencapaian yang Tok Mat Hassan lakarkan sepanjang beliau memegang jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Apa komen Faiz? Yelah, dua-dua figura ni saya hormatilah. Masing-masing ada kelebihan. Of course ada kekurangan, manusia. Tapi Tok Min adalah incumbent dan beliau memegang Menteri Besar selama 5 tahun kan? 8 tahun dah. Dan yang bestnya, kalau kita tengok rekod secara pengurusan, Negeri Sembilan berjaya mencatat rekod belanjawan surplus selama 4 tahun berturut-turut. Dan dengan pelaburan yang semakin banyak masuk, pertumbuhan ekonomi yang ada, dan banyak sebenarnya bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat. Bermaksud bantuan diberi, masih ada lebihan, reserve negeri meningkat, pelaburan masuk. Complete set. Dan KDNK per kapita juga semakin baik. Yang tu yang orang tak nampak. Dan pada saya ini satu pencapaian yang meyakinkan lah. Of course, bila masuk dalam PRN ni, kenyataan politik seperti yang dibuat oleh Tok Mat tu biasalah. Dan pada saya, saya pro PH, saya akan membantu Tok Min sekadar yang saya mampulah, menyampaikan maklumat dan sebagainya, memahamkan orang tentang kenapa Tok Min boleh menguruskan ekonomi dengan baik, kenapa beliau boleh menguruskan kewangan dengan sangat baik, reserve meningkat dalam keadaan surplus belanjawan, dalam keadaan meningkatkan bantuan sosial, dalam keadaan yang serba-serbi baiklah. Alhamdulillah, bonus. Dan of course, saya nak juga menghantar mesej kepada jentera-jentera, walaupun kita nampak secara makronya baik, mungkin di peringkat lapangan dan di peringkat mikro ada lagi rungutan, permintaan, harapan. Pergi dekati dan dapatkan bacaan, dapatkan input. Saya rasa Tok Min pun tahu dengan kapasiti negeri yang reserve yang besar, boleh bantu dengan secara efektif. Saya nak petik sikit. Dia cakap soal bantuan tadi. Ini kita dapat dapatan lah daripada social media, daripada kalangan rakyat Negeri Sembilan. Pandangan mereka soal bantuan. Pandangan mereka secara, ni bukan daripada, saya ada lebih kurang 13 page ni yang saya dapatkan. Pandangan daripada rakyat Negeri Sembilan. Mereka kata di zaman era pemerintahan Tok Min sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan ni, bantuan lebih adil. Saya baca banyak. Bantuan lebih adil. Dia kurang kroni. Kurang kronism. And then bukan diorang yang pergi cari nak dapatkan bantuan, orang yang mencari mereka untuk beri bantuan.
kalau tuan-tuan dan perempuan tak percaya apa yang mungkin kalau saya tunjuk kat sini, mungkin tuan-tuan dan perempuan mungkin tak dapat baca secara detail. Tuan-tuan dan perempuan mungkin boleh lihat dalam konten TikTok saya, ada satu posting yang saya buat, memang saya compile semua feedback yang kita dapat daripada kalangan rakyat Negeri Sembilan, yang mereka sendiri memberikan feedback apakah bezanya pemerintahan yang sebelumnya berbanding Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Datuk Seri Amiruddin Harun sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Okey. Dia macam ni tuan-tuan dan perempuan. Kita nak dapat seorang pemimpin yang betul-betul boleh adil, bukan mementingkan kroni, bukan mementingkan ahli parti, tu bukan satu perkara yang senang. Sebab apa? Expectation bila pimpinan yang kita bawa naik tu, untuk in return you must give back to us. And dia tak hiraukan, dia cakap it's not you, it's all of you. Itu bukan satu perkara yang senang sebenarnya. Betul. Kita bukan nak cakap soal kita nak keep on banding-banding, tapi itulah feedback yang kita dapat. Itulah yang diceritakan oleh rakyat Negeri Sembilan. Dan apa pencapaian signifikan yang dikecapi oleh Tok Min di Negeri Sembilan itu dikembalikan kepada rakyat. Dan antara yang paling signifikan ialah 3 bulan bonus gaji untuk penjawat awam Negeri Sembilan. Dan memberi juga bonus kepada penjawat awam persekutuan yang bekerja di Negeri Sembilan. Yes. So maksudnya ada lebihan tu dipulangkan kepada rakyat, kepada kumpulan sasar. So pada saya, track record, report card yang baik, saya mengharapkan masyarakat pengundi Negeri Sembilan ambil maklum. Tapi macam biasa, saya rasa kalau ada apa saja feedback, masa inilah kita kumpul. Dan saya nak sangat manifesto yang akan dibentangkan nanti memberi kebaikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Dan insyaAllah pada hari Isnin nanti kita akan mendengarkan manifesto Pakatan Harapan. Dan bila kita cakap pasal bantuan juga, saya terlihat satu video lah seorang pempengaruh di kalangan mungkin yang anti kepada kerajaan yang mengatakan rakyat tidak perlukan SARA, tapi apa yang mereka mahukan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim bersara. Saya nak tanya pada Faiz sendirilah. Kita zaman PMX ni kan, benda-benda yang impossible sebelum ni untuk dapat, kita boleh dapat. Saya tambah lah, saya masuk terus. Sengaja saya bawa ni. Saya singgah kedai tepi rumah saya. Orang nampak kecil. Tapi saya nampak inilah benda yang paling dekat dengan hati rakyat. Lagi-lagi mereka yang mak-mak yang masak, ayah-ayah yang masak, sebab saya memasak. Okey, sebab sebelum ni susah nak dapat ni tau. Betul. Tak pernah ada. Walaupun kerajaan membelanjakan berbilion ringgit untuk subsidikan minyak masak, kita susah nak dapat. Sebab apa? Ada mereka yang ambil dan jual keluar. Dekat mana nak jumpa? Dekat Thailand. Sebadan duit kita dibelanjakan untuk rendahkan harga, tetapi kita tak dapat. Cukai kita dibazirkan dan dinikmati oleh orang-orang yang tengah-tengah ni. Yang kartel dan sebagainya. Alhamdulillah, diperkenalkan e-kos. Ini adalah simbol pentadbiran yang baik. Saya buat satu status tadi dan 1,800 orang komen. 80% setuju dengan saya. So saya rasa ramai nampak kemampuan PMX yang sebelum ni tak pernah lagi PM lain berjaya settlekan isu yang sekecil ni. Saya tak cerita pasal ni. Ni cerita pasal hutang debt maturity kalau saya nak bentangkan macam mana beban sekarang 2026 kita ada satu spike naik menyebabkan kita terpaksa menguruskan fiskal dengan baik. Cerita pasal ni pun dah cukup dah. Orang kampung dah faham. Saya turun ke Johor hari tu di Ulu Tiram, Felda Ulu Tiram. Saya berdialog dengan mereka. Mereka juga setuju. Daripada 17 undi je pada PRN lepas, kali ni 400 daripada pengundi Melayu Ulu Tiram. Bila saya berdialog, saya bawa cerita pasal ini sahaja. Dia orang rasa. Dia tahu kalau cerita pasal pelaburan yang besar-besar, dia tak nampak. Cerita yang ni saja. Dia tahu. Betul, aku masak, aku tahu. RM2.50 beli paket setiap minggu ada, tak pernah putus. So saya rasa kalau siapa yang nak PMX bersara, saya nak pulangkan balik soalan tersebut. Awak nak siapa yang memimpin kalau bukan PMX? Izzat nak jawab. Kalau katakanlah Barisan Nasional menang sampai ke tahap PRU lah, you menang. Tahniah. Satu je soalan. Siapa yang nak lead? Siapakah yang individu yang dapat menyelesaikan isu global? We are not talking about Malaysia. Kita ialah negara yang perlu berurusan dengan banyak negara untuk memastikan perut rakyat Malaysia ni
Cukup. Jangan sempitkan dengan perkauman MCA itu sikit. Ini tentang global ni. Sebab saya tak nak masa kempen kita menjual slogan Melayu, Islam apa penting. semua. Melayu penting. Islam kita tak pernah tolak. Tapi kita tak nak orang permainkan benda tu saja. Kita tak nak satu perkara Faiz. Kita main sentimen perkauman, kita main sentimen agama, tapi bila kita tubuh kerajaan, satu Malaysia. Ya, betul. Keluarga Malaysia. Betul lah. Bijak kau. Tak, inilah benda yang kita tak nak. Masa kita tak ada kuasa, kempen kita pecahkan. Pecahkan mengikut kaum. Bila dah bersama baru nak bawa slogan bersama. Tu bukan bersama tu. Kebersamaan di kalangan rakyat. This is something yang for me tak baik untuk, sebab tu saya cakap isu rasism dalam negara Malaysia kita ni tidak akan habis lagi mana dari kalangan orang-orang politik terus memainkan sentimen yang memecahkan isu kaum dan juga agama. Mereka tidak bertanggungjawab. Sangat-sangat tidak bertanggungjawab. Mereka politik kepartian. Kita semua rakyat Malaysia mesti berpolitik kenegaraan. Tapi dalam masa yang sama juga, saya tak salahkan kalau PAS sebagai Parti Islam Malaysia nak menegakkan agama Islam. Tetapi jangan melampau. Sehingga menjadikan kita punya pertelingkahan dengan kaum lain itu diperbesarkan. Itu satu hal. Saya tak ada masalah UMNO untuk menjadi juara orang Melayu. Tetapi selagi mana ianya within the line. Sebab kita tak nak perkara yang sama berlaku. Masa kamu tak ada kuasa, kitalah Melayu, kitalah Islam. Angkatlah Melayu, angkatlah Islam. We don't have a problem with that. Tapi bila kamu dah dapat kuasa, barulah kamu nak cari Cina, barulah kamu nak cari India, baru nak kamu cari Iban Kadazan apa semua. Contoh, kalaulah BN PAS bergabung dan membentuk Kerajaan Persekutuan, soalan saya kepada penonton, adakah kandang babi seluruh Malaysia ditutup serta-merta atau bagaimana? Kita dah tengok sebelum ni. Kalau tak ditutup, adakah apa yang berlaku sekarang ni the best model? Ataupun mereka nak tutup semua? Saya tanya satu benda je lah. Kerajaan Melayu Islam yang dicanang sebelum ini telah mengembalikan cabutan khas judi daripada 8 ke 22. Saya nak tanya pada penonton, adakah itu yang anda mahukan? Rekod ada. Rekod ada. Melayu Islam yang dijual sebagai branding Kerajaan Melayu Islam, tapi cabutan judi itu dinaikkan. Sebab itulah we kasih orang marah. Ini bukan Kerajaan Melayu Islam. Dia relate lah benda tu. Relate lah. So please lah, bukan minda. Kita kalau melibatkan isu-isu yang mungkin kehendak kaum lain, keperluan kaum lain, dan kita punya sensitivity, duduk bincang. Betul. Kita nak hidup lama ni, kita nak pergi jauh ni. Peranan mereka, peranan kita, masing-masing ada peranan. Cukup-cukuplah pecahkan kami ni. Korang nak kuasa, korang pecahkan. Bila dah dapat kuasa, barulah nak menyatukan. Betul ada Kementerian Perpaduan. Kau tak buat apa nak Kementerian Perpaduan. Tapi masuk PRU, masuk PRN, pecahkan kita. Biar kita bermusuh. Lepas tu, satukan kita. Game apa ni? This something ridiculous lah. Sebab bagi saya lah, anak muda kena bangkit, kena belajar, kena faham bahawa politik permainan di atas itu tidak apa yang kita jangkakan. Seperti mana yang kita ramalkan bahawa kerajaan hari ini betul-betul stabil sehingga membawa kepada PRU yang seterusnya. Tapi bila mana semalam Tuan Mat Hassan telah mengumumkan bahawa akan ada kawan baru yang akan bersama dalam menghadapi PRN yang seterusnya sehingga membawa kepada PRU. Berkahwin official ke senyap ni? Tak pasti. Kot lah kahwin kat sepadan ke? Saya nak bagi petik sikit je lah. Saya tanpa seorang pernah mengatakan tidak mahu dipatuk oleh ular yang sama 2 kali. Yang seorang lagi kata kita tak nak masuk rumah bangsa sebab itu dipenuhi oleh hantu. Tuan-tuan dan puan-puan, fikirkanlah sendiri apa yang terbaik untuk negara kita. Hantu kahwin dengan ular ni? Hantu kahwin dengan ular. So saya kalau satu je lah dalam soal debat ke apa ke, cabaran ke apa ke, dalam PRN, PRU akan datang ke, for this time kita takkan offer. Kita takkan ajak you. Kita akan main game kamu. Let's say if you nak berdebat, you betul nak berdebat, make sure saya tak nak pentas yang leke-leke. Saya nak betul-betul you open, make sure you ada crowd, kita sedia. Bina wave. Bukan saya takut sebab saya dah buat banyak kali. Korang mengejek-ngejek lah apalah. Sekarang ni saya nak main game korang. Saya buat tak tahu.
biarlah wave korang tu, Faiz penakut. Saya okey je. Faiz penakut. Kemuncak saya akan accept. Betul. Lipat sekaligus. Tak apalah, walaupun orang cakap saya dapat 35 kursi plastik. Tak ada. Saya tak ada. Saya jujur tak. tak? PH kalah, Alhamdulillah kita tak memegang amanah. Betul. PH menang, Allahu Akbar. Kita boleh menyampai ke dasar, boleh selesaikan masalah rakyat, selesaikan masalah-masalah yang banyak kompleks ni. Menyedarkan rakyat dan mencerdikkan rakyat. Itu tugas kita. Betul. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, untuk PRN Negeri Sembilan ni, kita akan berhadapan dengan satu pasukan yang saya admit kuat. Kuat, Tuan. Saya admit kuat. Ya, gabungan yang kita pun memang jangkakan sekiranya mereka ni bergabung dengan serius, mempunyai tekad yang sama, mempunyai hala tuju yang sama, kita rasa memang kita berhadapan dengan satu lawan yang kuat. Tapi kita tak akan mengalah. Tak akan berganjak walaupun seinci. Walaupun apalah tomahan sekalipun dilabel kepada kami, saya nak bagi tahu, saya tetap akan turun padang, Faiz tetap akan turun padang, kita akan berhadapan di lapangan juga. Ya, dengan cara saya lah. Dengan cara saya. Okay. So saya rasa untuk minggu ni itu saja yang kita boleh perbincangkan tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak kerana support sepanjang ni, dan kita akan, jangan lupa, apa segala keputusan sekalipun, kita tetap akan berada di sini dalam menghadapi PRU PRN akan datang bersama dengan Open Mic Malaysia. Korang boleh suggest whoever yang korang nak kita bawa sebagai guest. Tapi biasalah kadang-kadang yang korang minta tu kita dah contact, dia tak nak respon. Okay. Terima kasih banyak rakyat Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Salam sejahtera.